Okay, Adam, apa perasaan Adam? Kita nak pergi buat sambutan pemisahan. Happy. Zafran? Happy juga. Happy juga. Okey, happy juga. Faiz? Seronok tak? Seronok Okey. Lambat sikit. Jadi adik. Zafran. Encik Harizan bin Hamid, Perdana Menteri Kota Baru, yang dihormati Encik Rahmat Zakaria dan Ketua PIPG SK Seri Cempaka, Yang Berusaha Encik Muhammad Rasul bin Cekso, Guru Besar SK Seri Cempaka, para penolong kanan Encik Abdul Aziz bin Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari yang penuh barakah ini, kami melafazkan kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk mengadakan majlis jamuan perpisahan tahun 6 ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keredaan-Mu kepada guru-guru kami di sana. Hari ini hari kita berkumpul mengenang kenangan pasti nak makan. Tahun ini memang mencabar. Kita dapat temui semuanya dari pendidik kelas, latihan peperiksaan sampailah pertandingan dan aktiviti sekolah. Berbahagia Tuan Timbalan, Ibu Sazila binti Abdullah di Kota Baru bersama Encik Harizan bin Hamid, Pengelola Pegawai Terpilih Sektor Pengurusan Sekolah. Yang dihormati rasmi kita tidak asing lagi Encik Imran bin Zakaria yang di-Ketua PIBG SK Seri Cempaka, rakan-rakan pentadbir PKP, PKM, PKKO, PKPK, penanda kantin, yang mati juga penyelaras. Seterusnya, Nawal Haifa binti Fahai. Nawal Haifa, tenang Mawar. Zafran, tunjuk parau. Zafran dapat jemputan bertuah. Mana ni? Adam. Lagi tunggu PKI. Mana Adam? Oh, lambat Adam. Okay, dah sampai. SK Seri Cempaka. Okey, baik. Best tak? Pergi ni, pergi makan. Best. Okey. Okay, lepas ni tak ada lah. Pak kena pergi Kelah Menengah lah. Okey. Korang rasa best tak? Best tak pergi makan? Best sangat-sangat. Ya, okey. Ni, hello. Aki. Best tak? Okey, kita boleh balik.